Itu dia adik kakak bersama dengan lagu pilihan petani. Pilihan untuk adik kakak lah bersama dengan Pak Da dan juga Kak Angah. Dan ini pukul 2.32 minit petang. Jadi petani, alhamdulillah kita ada tetamu. Dua tetamu Pak Da hari ini untuk bercerita mengenai kelebihan dan juga kebaikan demo-demo amal minyak zaitun. Minyak zaitun. Jadi petani bersama dengan Dr. Suhana, penyelidik Olive Jardin, dan juga Dr. Ashraf pada petani untuk kita berkongsi dengan doktor-doktor kita lah kelebihan demo-demo hak amal minum minyak zaitun. Dan pastinya minyak zaitun yang ingin kita ketengahkan pada petani adalah minyak zaitun Zuitina. Minyak zaitun Zuitina yang dirumus, yang diberikan kepada adik kakak adalah minyak zaitun yang betul-betul original, ataupun minyak zaitun putih, ataupun macam-macam lah istilah demo-demo bagi. Jadi terlebih dahulu pada ucap selamat datang. Assalamualaikum kepada Dr. Suhana. Waalaikumsalam. Dr. Ashraf. Assalamualaikum. Sihat belakang ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Pak Da pun sihat juga. Jadi petani kita nak start dengan siapa dulu ni? Kita pada hari ni hamba jadi tukar bawa orang ni hari ni. Jadi kita start dulu lah kot kali. Dr. Ashraf dululah. Okey. Jadi Dr. Ashraf kena boleh dekat sikit dia. Tak dengar dia. Okey. Itu dia. Jadi okey, apa kelebihan dan juga keistimewaan demo-demo hak minum minyak zaitun ni dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Da dan juga para pendengar Kelantan FM sekalian. Alhamdulillah ada rezeki mari pula ke Kelantan FM ni. Jumpa tengah masuk konti baru kata comel kata. Patut comel ke tak? Comel kat lah ni. Bawang Kedah demo kata dia. Bawang Kedah. Ini pertama kali doktor masuk lah. Pertama kali masuk baru ni kata. Okay. Jadi ambon yang ini Pak Da, mari ni tugasannya adalah sebagai bawa orientasi. Orientasi dengan Pak Da, orang baru Dr. Suhana ni. Kita nak bawa topik pasal repu minyak zaitun untuk manfaat repu jadi topik ni tak boleh hamba ulah. Jadi dia kena repu ulah lah. Mengikut kajian tu dia. Mengikut kajian pengamal-pengamal minyak zaitun orang repu ni, dia kelebihan dia. Jadi Dr. Suhana akan kecek lah. Cuma nak ayat sikit lah. Dr. Suhana ni orang Johor. Orang Johor. Tapi tak apa, Kelantan kita pun tapi kita nak train dah Pak Da. Kecak Kelantan ni. Kita kokok lidah di sini. Budu tu jadi dah budu. Budu boleh makan. Boleh makan dah. Tak lama dah tu. Tak lama dah. Kalau dah boleh makan budu beres lah. Itu dia. Baik, Dr. Suhana, kita pergi kepada topik kita lah sebab masa kita terhad sebenarnya ni. Tak lama. Jadi seperti mana Dr. Ashraf kata tadi, ada hubung kait kelebihan dia bila wanita yang mengamalkan minyak zaitun ni. Apa dia kelebihan untuk wanita pula? Okey, terima kasih Pak Da, Dr. Ashraf dan juga semua pendengar radio Kelantan FM ni. Mesti ramai yang nak dengar ni kan, apa istimewanya minyak zaitun extra virgin ni, terutama yang buah putih ni untuk wanita lah. Untuk wanita. Kenapa hari ni kita ni nak cerita pasal wanita? Dia ada sebab ni, special ni wanita ni. Sebab wanita ni kita tahu isteri kita lah kan. Kalau suami isteri kita orang kita sayang. Wanita ni ibu, mak ayah pula memang antara orang yang paling kita sayang bagi anak-anak. Orang yang paling kita sanjung. Jadinya kita kalau boleh ni naklah mak kita, isteri kita ni sihat sokmo aje. Maksudnya kalau boleh memang sihat. Jadi kalau boleh kita nak dia sihat, bila dia sihat kita pun rasa sebagai anak rasa bahagia. Kita sebagai suami pun rasa bahagia. Jadinya inilah tak naklah kita tiba-tiba kadang-kadang kita pun tak tahu sebab apa suami kita suami ni kena marah dengan isteri. Tak nak semua gitu. Jadinya hari ni memang khas untuk wanita sebab yang dengar ni mestilah mak-mak kat rumah, ibu-ibu kat rumah, para isteri semua kan. Dan saya sendiri sebagai wanita, saya suka sangat nak kongsi. Saya pun kebetulan saya ni seorang penyelidik kan. Kita buat kajian sendiri. Kita buat kajian ni untuk minyak zaitun extra virgin, nak tengok apa dia punya kebaikan dia khusus kepada kesihatan. Jadi kita nak ceritalah hari ni, nak kongsi kat semua orang. Tak nak kita simpan saja, kita kongsi. Jadi kalau kita tengok kadang-kadang kita sebagai wanita ni, kita memang rasa kadang seharian ni kita memang letih dah, penat. Betul. Letih, penat. Lesu lagi. Kerja memang tak pernah siap. Dari pagi celik mata kerja je. Sampai nak tidur kadang dah bayar tak katil, tiba-tiba teringat dalam mesin basuh ni ada baju tak sidai lagi. Ada baju tak sidai lagi. Allah, keluar bangun sidai baju. Lepas tu memang tidur tu memang tak lena. Bangun besok dah letih. Bila letih penat ni, mood kita pun turun naik. Betul. Memang biasalah turun naik. Kadang-kadang hantar anak tu elok je, kita senyum je. Tak sampai setengah jam bawa kereta, habis semua kita horn. 10 minit kita horn. Cepat marah lah. Bila cepat marah ni jadi stres.
Ini kalau ada kat ibu-ibu, kat wanita luar sana, jaga-jaga ini tanda awal hormon tak stabil. Hormon tak stabil ni. Jadi kalau wanita ni hormon tak stabil ni bahaya. Dia akan mengganggu kita punya kesihatan dalaman. Kita ni kalau wanita ni kalau boleh nak sihat dalaman, cantik luaran. Wanita ni dia memang tak boleh nak pisahkan dengan cantik. Sihat tu satu hal, cantik pun nak juga. Jadinya bagaimana kita nak cantik, kita kena stabilkan dulu hormon. Hormon ni bagaimana nak stabilkan? Mudah. Ini rahsia lah. Rahsia untuk wanita-wanita. Bagaimana nak stabilkan hormon? Hormon ni kita tak nampak. Tapi nak stabilkan tu bagaimana? Jadi mudah. Mudah dengan cara kita amalkan makanan berfungsi yang semula jadi ni. Makanan berfungsi semula jadi ni antaranya minyak zaitun extra virgin ni lah. Minyak zaitun minyak zaitun extra virgin ni. Sebab minyak zaitun ni adalah antara makanan berfungsi yang baik yang membantu kepada kesihatan dalaman wanita. Sihat dalam, luar pun nampak cantik. Jadi macam mana nak cantik luar tu? Sebab kita kadang-kadang macam mana doktor ni kata cantik luar ni? Bila kita dapat kawal emosi, mood kita baik, hormon kita dah stabil, kita pun akan rasa lebih bertenaga. Dah lebih bertenaga, kita ni ceria je lah. Sebab bila dah ada tenaga, dapatlah kita buat kerja seharian kita tu lebih tersusun dan lebih teratur. Tak adalah duk fikir ni tak siap tu sebab terlupa dah satu hal, penat lagi. Jadi benda tu akan bersambung-sambung, kerja tak pernah habis. Dia masalah hormon ni wanita saja, laki tak laki stabil. Ada juga. Tapi hari ni special sikit lah, kita nak share dekat mak-mak, ibu-ibu isteri kita kan. Kalau isteri kita hormon stabil, emosi dia elok, kita tak adalah kena marah. Tak pasal-pasal kadang kita pun kena marah. Kita pun tak tahu kenapa lah isteri kita marah kita ni. Maknanya minyak zaitun ni boleh memberi tenaga, ketenangan. Ya, betul. Untuk yang mengamal, terutamanya wanita lah. Ini memang kajian memang ada. Memang ada buat, memang khas untuk nak tengok kepada kesan minyak zaitun ni dalam membantu memberi keseimbangan hormon. Jadi wanita ni memang biasanya memang emosi tak stabil. Itu memang kita selalu nampak. Itu pasal hormon. Ada lain-lain lagi yang orang kata, wow, kena try ni. Wow, kena minum ni. Ada. Hormon ni banyak lagi kaitannya dengan wanita ni. Kalau nak cerita ni tak cukup ni. Tak cukup masa. Tapi kita cerita yang paling-paling penting yang kata orang memang dekat dengan wanita. Bila hormon ni stabil, jadi bila hormon stabil, satu lagi dia akan membantu kepada head yang lebih teratur. Bila head lebih teratur, maksudnya kesihatan dalaman wanita itu sendiri akan jadi lebih baik. Bila kesihatan dalaman dia lebih baik, secara tak langsung dia akan kurang rasa letih tadi. Sebab bila tak period lama ni, dia akan mengganggu kita punya sistem badan. Jadi kita akan letih lesu, jadi kulit pun akan nampak kusam je. Tu yang tak nak tu. Kadang-kadang kita pun heran, kakak ni umur 40 lebih ni, tapi nampak sihat, tenaga je. Kita ni umur 20 lebih, 30 lebih, kita pula rasa macam tak terkejar kat tu jalan. Lepas tu tengok muka dia nampak cantik, dia nampak flawless je. Pakai apa ni? Lepas tu akak ni kata tak adalah, akak ni elak-elak daripada stres, elak-elak daripada mood yang tak tentu hala. Kita pun fikir bagaimana kita nak bagi mood kita ni lebih elok, lebih stabil. Mudah je. Ni rahsia ni wanita kena amalkan. Jangan zaitun. Saya dah kongsi rahsia ni, lepas tu tak amalkan, tak jadilah. Jadi amalkan minyak zaitun extra virgin ni secara konsisten setiap hari. Pagi makan dengan malam. Bila kita makan waktu pagi tu baguslah untuk penghadaman kita. Malam kita makan ni lagi bagus sebab kita akan tidur lebih lena. Sebab kita tahulah kita dah penat seharian, kalau tidur malam tak lena, jadi esok dah tentu letih. Jadi bila tidur lena ni bantu kita agar lebih besok bangun tu lebih bertenaga. Itulah sebahagiannya. Ada banyak lagi, tapi kita simpan-simpan sikit sebab rahsia kan, tak boleh bagi terus. Dalam dunia ni, dalam dunia kita ni banyak minyak zaitun. Dah ada brand tu, ada brand ni, dan macam-macam brand. Jadi kenapa pendengar-pendengar kita perlu memilih Zotina? Ini saya nak kongsi lah. Kalau kita yang belum pernah ambil minyak zaitun ataupun yang dah pernah ambil minyak zaitun, kenapa perlu ambil minyak zaitun extra virgin Zotina? Tak kisah sebenarnya jenama apa, tapi saya sarankan ambil minyak zaitun extra virgin yang benar-benar asli, yang benar tulen. Tapi kita nak tahu ni, kadang-kadang kita pun keliru. Yang mana satu yang asli, yang tulen ni? Betul. Banyak je ada kat pasaran. Tapi kita wanita dah, sebab doktor kata tadi nak cantik kan,
Saya pun nak cantik jugalah, nak bagi hormon stabil kan. Jadi kita kena pilih minyak zaitun. Kalau yang asli yang tulen ni, dia kalau buah putih mesti ada bau aroma hijau ni. Hijau ni lebih kepada bau rumput, bau buah macam buah jambu batu, bau daun inai. Kalau wanita ni biasalah daun inai, tak biasa daun inai kan. Jambu batu. Sebab kita biasa makan buah jambu kan. Itu cara pengecaman dia. Pengecaman kepada dia punya aroma dan bau. Lepas tu kalau kita dah beli pula, kita kena rasa minyak zaitun yang asli dan ori ni, kita telan tu, kita minum dekat lidah tu ringan je. Serupa kita minum air. Boleh telan lah. Boleh telan. Tak adalah rasa kadang kita dah minum minyak ni lekat kat tekak ni sampai ya Allah, sampai 1 hari rasa berminyak. Betul. Nak makan apa pun tak selera. Dah lah bau tak sedap. Jadi lama-lama tak sel lah. Lama kita tak nak. Jadinya tak dapatlah kita kebaikan minyak zaitun extra virgin yang sebenar kalau kita dapat yang beli yang salah lah. Itu silapnya. Jadi pilih yang minyak zaitun extra virgin yang benar-benar ori, yang benar asli, yang memang ada aroma bau yang serupa tadi saya sebut tadilah. Jadi mudahnya kalau nak dapat yang baik ni, kita tak payah fikir panjang. Kita pergi ke Jalan Datuk Pati tu, kat butik Zutina tu, kita boleh cuba rasa. Betul tak doktor ni kata minyak zaitun begini, gaya bau gini, inilah sebenarnya minyak zaitun extra virgin yang asli. Ataupun kalau kita tak ada peluang nak pergi dekat butik Zutina, kita boleh telefon terus ke nombor 010-262-8508. 262-8508. 010-262-8508. Itu dia adik kakak. Jadi jelas molek tu adik kakak. Jadi jangan duk fikir panjang, jangan duk fikir jadi masalah nak beli minyak zaitun ni, sebab hak mudah ada. Nah, jangan fikir payah-payah sebab hak mudah ada. Hak betul-betul ori, betul-betul adik kakak boleh minum minyak zaitun Zoetina. Jadi adik kakak boleh pergi di jalan Datuk Pati, jalan apa? Jalan Datuk Pati. Jalan Datuk Pati. Boleh tera pun tak apa. Nak tera pun boleh situ. Cuma percuma. Try percuma. Nuak balik kena beli lah. Nuak balik kena belilah. Jadi ataupun adik kakak boleh telefon untuk buat tempahan 0102628508. Baik, saya tutup dulu dengan Dr. Suhana sebab masa kita tak mengizinkan. Dan Dr. Ashraf sedikit keistimewaan minyak zaitun Zoetina. Baik, Pak Do, ngelah ni, buah ngelah ni. Jadi saya rasa gapo Dr. Suhana sebut tadi tu, manfaat tu untuk wanita tu saya kira macam lengkap gitu lah dek. Okey. Jadi hak tinggal lagi nya hak penting, pilih hak betul. Pilih hak betul. Pilih hak betul kualiti ni. Dia perlu kepada bau dan rasa. Tu kualiti dia. Kalau buah tak minyak zaitun ni nak tahu betul kualiti, betul original, bau dan rasa. Bau dan rasa. Jadi memang kita anjur sangat-sangat. Semua orang hak pernah makan minyak zaitun ko, tak pernah makan minyak zaitun ko, jemput mari ke butik kita, cuba rasa untuk tahu betul-betul rasa beza, rasa kualiti kan tu. Dia bahaya juga kalau kita salah pilih minyak zaitun. Hak tidak putik ni. Minyak zaitun basi. Sebab ada istilah saya dengar minyak zaitun basi ni, maknanya minyak zaitun yang 3-4 kali perah, kemudian dibotolkan, dia dijual. Ni dia bahayalah dak. Dia tidak selamat untuk dimakan. Tidak selamat untuk dimakan. Dia boleh jadi kesan tak baik lah dah. Betul. Okey. Sebentar masa dah. Mari tak ada naling debar nak kecek dah habis. Habis masa dah. Habis dah. Banyak lagi tak apa. Nanti kita simpan rahsia tu. Okey, jadi adik kakak gitulah adik kakak. Pilih minyak zaitun yang betul-betul supaya hasrat tujuan kita minum minyak zaitun adalah untuk kesihatan. Jadi kita kena pilih betul-betul minyak zaitun yang boleh membantu kesihatan. Minyak zaitun ni banyak, jangan salah pilih. Tak. Jadi kalau rasa ragu-ragu, rasa was-was, hak mana sok betul, hak mana tidak betul, hak mana ni semua ni, jadi pilih minyak zaitun Zoetina. Betul-betul buah putiknya betul-betul untuk kesihatan. Dan juga telah dibuat kaji selidik yang begitu mendalam terhadap minyak zaitun Zoetina ni. Jadi kalau kita nak ulah, kalau adik kakak beli minyak zaitun ni, dalam tu dia ada semua, dia ada tulis dengan CJ dia. Betul Pak. Tak, dengan CJ pengiktirafan dia dan sebagainya. Maknanya minyak zaitun dari Morocco ni adalah minyak zaitun yang dicadangkan untuk adik kakak dari jenama Zoetina. Hubungi 0102628508. Terima kasih Dr. Suhana. Terima kasih Dr. Ashraf. InsyaAllah kita mari semula.
Lepas ni kita kecek bab lain pula. Hari ni bab wanita, lepas ni kita pergi dalai lagi. Tapi masa tak mengizinkan. Tapi tak apa, next time kita boleh kecek lagi. Jadi itu dia, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu dia adik akak bersama dengan dua tetamu pada petani, Dr. Suhana, penyelidik Olive Jardin, kelebihan minyak zaitun untuk wanita, dan juga Dr. Ashraf, penyelidik Olive Jardin. Jadi adik kakak boleh terus amalkan minyak zaitun yang dicadangkan, iaitu Zuitina.